Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi di channel saya. Okey, kali ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pokok longan pimpong. Pokok longan pimpong ni saya tanam tak banyak lah dekat kebun, lebih kurang dalam 7 pokok saja. Sekadar untuk makan ya. Sebenarnya dulu bukan nak tanam banyak pun, tapi sebab benih tu ada, kita tanam terus. Tengok kat sini, pokok dia ni sebenarnya usia dia dah 5 tahun. Dah banyak dah buah dia sebenarnya, cuma pokok ni ditanam di sebelah pokok mangga. Ni pokok mangga, ni pokok dia. Jarak dia lebih kurang dalam 2 kaki setengah saja. 2 kaki je 2 kaki setengah. Pokok longan pimpong dengan pokok mangga. Okey. Ada yang cakap kat saya pokok longan pimpong ni sebenarnya tak berbaloi tanam. Sebenarnya tak. Bagi penggemar buah longan, buah yang manis, carilah pokok longan pimpong ni. Buah dia memang besar dan rajin berbuah. Dia tak ada musim. Cuma pokok ni kita kena bungkus lah. Kena bungkus supaya buah dia cantik. Okey, ada yang cakap buah longan ni buah tak banyak, lepas tu satu lagi biji dia besar. Okey, betul. Memang buah longan pimpong ni biji dia besar macam ni lebih kurang besar macam ni. Walaupun buah dia tu besar macam ni, besar dia macam ni, tapi biji dia besar. Okey, sebenarnya untuk bagi buah tu isi tebal, kita kena support dengan baja. Baja dia tak lain tak bukan, okey, baja buah lah. Tuan-tuan boleh guna baja Novatec. Support dengan baja kalsium, boron. Buah dia lagi banyak dan ni lah besar. Okey, sebenarnya boleh besar lagi pada ni. Tapi tu hari musim buah itu hari, musim buah durian itu hari kurang percaya cara lah. Kurang nak apa? Nak ni buah ni. Jadi kita bungkus-bungkus gitu je lah. Nak tongkat pun tak sempat. Banyak yang atas-atas tanah ni, banyak yang kena mesin rumput tali mesin rumput masa mesin tu hari. Jadi buah dia tinggallah sikit-sikit. Tu pun dah ada yang orang petik makan. Buah dia besar mana? Tangkai ni. Okey, tuan-tuan boleh cari benih ni, boleh tanam dekat rumah. Pokok ni sebenarnya tak besar sangat lah, tak macam pokok durian besar dia. Dia boleh berbuah sepanjang tahun. Okey, dia tak ada musim. Dia rasa nak keluar bunga, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar kat pucuk-pucuk macam ni. Nanti dia akan keluar bunga lah. Okey, ni. Senang je tanam dia. Tuai dia memang ni boleh dikatakan masak dah ni, hampir-hampir masak. Besar isi dia. Tengok ni. Satu tangkai ni lebih kurang dalam setengah kilo lah. Ni, satu ni. 1 kilo. Itu. Besar memang berbaloi tanam. Tengok. Besar pada ibu jari lagi. Cuma yang ini buah ni kalau kelawar dia kurang nak kacau lah. Kalau yang jenis kampung tu memang susah sikit lah. Sebab buah ni atas tanah kita bungkus lah. Tak nak bagi dia rosak ni. Okey. Sekian perkongsian ringkas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.